Sesuai tak saya beli emas, lepas tu dalam tempoh masa 6 bulan saya nak guna balik duit yang saya beli emas tadi. Ya tuan-puan, kalau kita nak simpan emas tuan-puan, tak sesuai untuk jangka masa yang pendek. Sebab apa? Emas tak sesuai untuk simpanan jangka masa yang pendek. Untuk jangka masa yang pendek, simpan sahaja dalam ASB ataupun tabah haji. Jadi macam situasi tadi tuan-puan, dalam tempoh 6 bulan nak guna duit. Jadi tak berbaloi lah. Kita beli contoh sekarang bulan 3. Beli sekarang bulan 9 nak guna duit. Kita pergi jual. Dia ada spread value tuan-puan. Nilai dia akan lebih rendah daripada apa yang nilai semasa. Ada spread value. Mungkin berlaku kerugian di situ. Jadi sebab tu tuan-puan, untuk jangka masa yang pendek, jangan simpan dalam bentuk emas. Namun, bagi tuan-puan yang ada duit yang tak nak digunakan dalam tempoh masa 2 tahun terdekat ni tuan-puan boleh tukar ke dalam bentuk emas fizikal macam ni. Sebab apa? Emas jauh lebih baik berbanding dengan ASB ataupun tabah haji. ASB bagi pulangan sekitar 3 hingga 7%. Namun emas tuan-puan, kenaikan dia lebih daripada 10% setiap tahun. Dan ada tahun tuan-puan kenaikan dia lebih daripada 40%. Emas. Jadi sebab tu untuk jangka masa yang panjang, tukar sahaja duit tuan-puan ke dalam bentuk emas fizikal macam ni. Nak saya bantu tuan-puan mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, boleh DM saya akan bantu guide sebaiknya.